Kamu mesti Siyen. Aunty ni mak Ye. Lepas ni kita satu keluarga. Panggil je Aunty Rong. Atau macam Ye, panggil mak pun boleh. Kenapa senyap je ni? Xiao Shi dah besar panjang macam ni. Takkan nak paksa dia panggil mak pula. Panggil aunty aja. Terima kasih, Atuk. Tapi sebagai cucu sulung keluarga Lin, dia pun tak belajar betul-betul. Nanti orang dengar, malu keluarga kita. Makcik tahu, cari cikgu untuk ajar dia tentang adab. Sebelum dia belajar semua adab dan protokol, dia tak boleh keluar rumah. Baik. Betul apa Atuk cakap. Siyen kan dah lama sangat duduk luar. Mesti kurang didikan. Sin, belajarlah sikit daripada Yue. Lagipun dia memang membesar dalam keluarga Lin. Perempuan liar macam ni membesar kat rumah anak yatim je. Lahir dari seorang ibu tapi dah tak ada. Adab tak ada. Belajar pun apa rasanya. Atuk, Papa, walaupun Siyun tak tinggal dengan keluarga, Siyun tetap pergi sekolah. Kakak kat rumah anak yatim banyak ajar tentang adab dan cara berdikari. Dapat masuk keluarga Lin hari ni memang beruntung sangat. Siyun akan usaha belajar sebaiknya supaya tak sia-siakan harapan keluarga. Pandai budak ni kan? Siyun dari keturunan keluarga Lin. Walaupun lama berjauhan dan tak dapat didikan Atuk, apa yang ada dalam darah Siyun ni memang takkan hilang. Bagus. Inilah cucu Atuk. Kamu ada gaya mendiang mama kamu. Sekarang kamu tinggal sini elok-elok ya. Kalau perlukan apa-apa, cakap je dengan makcik tahu. Terima kasih, Atuk.